Jadi cikgu, saya nak masukkan sikit last sebelum kita berakhir. Cikgu mungkin boleh ceritakan sikit cikgu sekarang sedang buat apa, dan tadi cikgu ada cakap persatuan-persatuan tu apa yang sebenarnya cikgu sedang perjuangkan sekarang ni. Okey, cikgu seiring perjalanan cikgu untuk mengkaji leluhur dan juga sejarah Melayu, cikgu telah buat satu persatuan NGO cikgu lah, iaitu Rentak Alam Warisan Melayu. Jadi dia punya tema dia ialah merungkai misteri alam Melayu tu tadilah. Kebanyakan ahli-ahli yang masuk ni mereka nak kenal lah, ataupun nak first kenal diri, yang kedua suka akan sejarah Melayu, dan yang ketiga itu berkenaan dengan leluhur lah. Leluhur tu nenek moyang kita. Kebanyakan yang masuk ahli ni, mereka cikgu akan sediakan trik-trik tertentu untuk pergi melawat ke tempat-tempat sejarah lah. Jadi dekat situ kita akan mostly aktiviti kita banyak, kita akan ziarah makam-makam. Ziarah makam ni juga adalah salah satu sunnah Nabi yang Nabi anjurkan, Nabi Muhammad SAW. Dan kita akan pergi, kita akan selenggara. Kalau makam tu tak okey, kita akan mendoakan kan, sebab kesian bila ada makam-makam tertentu, kubur-kubur yang pejuang-pejuang yang memang keturunan dia memang tak ambil tahu, dan kita pergi untuk kita niat bersihkan dan mendoakan. Ini salah satu. Dan juga tempat-tempat sejarah di mana kawasan itu terjadinya peperangan dan sebagainya. So kita pergi just menelusuri, dan cikgu akan ceritakan berkenaan dengan sejarah situ, dan kita pergi melawat lah. Dan juga selainnya, dalam trip-trip kita tu memang ada muzakarah bersama ahli lah, one to one session ataupun ramai-ramai bercerita tentang apa masalah dia. So kita solve daripada apa yang mereka alami tu, cikgu cuba untuk bantu mereka dengan izin Allah lah. Jadi so far alhamdulillah ada 500 lebih orang ahli. Ramai, dan setiap trip yang ada memang mereka akan join, dan cikgu punya alam ni cikgu bawa apa yang sunnah Nabi anjurkan. Kita bawa penyatuan, bawa kasih sayang, ukhuwah. Sebab yang ni yang paling penting. Hujung-hujung di akhir zaman, ukhuwah ni yang kita tak dapat nak cari. Betul. Jadi ukhuwah ni bukan saja family kita, anak bini kita, saudara-saudara kita, tidak. Ukhuwah yang sangat cikgu rasa sudah hening di sisi dan kalangan kita ialah ukhuwah kita bersama sahabat, ataupun ukhuwah bersama cikgu dan semua ahli-ahli tu. Jadi kita ibarat macam adik-beradik, berkongsi benda cerita yang sama. Tak semua orang akan faham setiap perjuangan dan setiap apa yang kita lalui. Jadi bila bercakap dengan family kata kau ni sesat. Cakap dengan kawan, kau ni apa kau ni? Aku tak faham lah kau ni. Jadi bila dia datang dengan kami menyambut baik.